Kalau dibandingkan dengan AirPods Pro V2 kuningnya. So guys, you are watching Zafan Channel. Jadi guys, baru ni saya ada video listing True Wireless Earbud terbaik untuk tahun 2025. Dan salah satu True Wireless Earbudnya ialah ini. The Apple AirPods Pro 3. Jadi, actually saya tak review dekat saya punya channel. Saya dah review dekat Soya Cincau BM. Dan saya ada bagilah a few feedback pasal True Wireless Earbud daripada Apple ni lah. Walaupun saya letakkan ini True Wireless Earbud terbaik untuk tahun 2025 sebab dari segi dia punya features, performance, memang tak disangka memang antara yang bagus. Okay? ANC masih lagi bagus, transparency masih lagi undisputed kalau dibandingkan dengan dekat market True Wireless Earbud. Audio quality pun sedap, tetapi dia adalah ubah sikit daripada yang the original daripada AirPods Pro 2 yang lebih ke arah warm-ish neutral. So yang terbaru ni dia punya tuning dia lebih ke arah V, macam nak ke arah Harman kind of tuning lah. So, untuk video ni saya nak cerita sikit lah beberapa perkara yang saya tak berkenan daripada AirPods Pro V3 ni. Yang pertama saya kurang berkenan ialah dari segi dia punya audio quality. Okay, audio quality dia ni, tuning dia dah berbeza kalau dibandingkan dengan AirPods Pro V2 kuningnya. So AirPods Pro V2 dia punya audio quality lebih ke arah warm-ish neutral, tapi yang this one lebih ke arah V-shape bass dan treble dia ada enhance lah. So tuning dia macam ke arah Harman-ish tuning. So kebanyakan orang suka tuning macam ni. Dan bagi saya tuning ni dah terlalu common sangat. Sebab saya dah try kebanyakan True Wireless Earbud, sounding dia macam ni. Dah tuning dah terlalu normal sangat. Jadi saya macam dah come on. Dan tambah pula audio dia ni tak boleh nak di-adjust. Dia tak macam True Wireless Earbud brand-brand lain yang korang boleh buka kat app, korang boleh adjust dia punya EQ. This one memang korang tak boleh nak adjust. Yang kedua ialah dari segi dia punya design. So design ni actually nampak macam sama, tetapi dia memang ada perbezaan. Kalau korang tengok dia punya nozzle ni lebih menegak. Okay, nozzle dia memang lebih menegak kalau dibandingkan dengan AirPods Pro yang V2 ni. Korang tengok dia lebih condong sikit. Sebab apa saya kurang berkenan, kalau saya pakai dia akan macam terkeluar. Nampak tu? Okay. Dia punya batang dia ni akan terjojol keluar. Kalau AirPods Pro V2 berbeza. Kalau saya pakai dia akan terus fit. Nampak tu? Dia akan terus snap in dan terus rest batang tu betul-betul dekat saya punya pipi sini lah. Sebab saya selalu naik motor. So kalau saya pakai helmet lebih selesa kalau AirPods Pro V2 ni. Kalau V3 ni sebab kena terkeluar, kalau saya pakai helmet dia akan macam tercocok sikit lah bila saya pakai helmet. Walaupun ada tengok review di luar sana katanya lebih sedap fitting jenis macam ni, tapi untuk saya kurang selesa sebab dia tak berapa nak ergonomik sangat bagi saya lah. Yang terakhir mungkin charging case, tapi ini bagi saya ada sebab kenapa dia lagi besar. So AirPods Pro V3 memang nampak lagi besar sikit lah. Jadi lepas saya dah guna AirPods Pro V3 dalam masa beberapa bulan, sebulan lebih lah saya pakai, saya patah balik ke AirPods Pro V2 sebabkan lagi in terms of audio memang saya lagi prefer AirPods Pro V2. Fitting pun saya lagi prefer dekat AirPods Pro V2 jugalah. So mula tu saya macam nak upgrade, tapi rezeki saya dapat try unit ni dulu sebelum saya beli. Kalau korang nak ambil V3, mungkin korang tak selesa in terms of dia fitting, dan mungkin korang tak berapa berkenan audio daripada V2 lah. Sebab audio V2 ni lebih neutral sikit lah. So macam V3 ni lebih fun sounding sikit. So guys, itu dia saya punya beberapa perkara yang saya tak berkenan daripada AirPods Pro V3. Tapi saya nak tahu lah pendapat korang. Mana satu yang korang suka? AirPods Pro V3 ataupun masih nak kekal ke AirPods Pro V2? Boleh komen di bawah. So guys, that's all for this video. Hope you guys enjoyed. Don't forget to like, follow and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.